Ibu ayah fikir apa bila kita sebut tentang emas? Pelaburan, simpanan. Ibu ayah, hari ini saya berada di Menara Public Gold dan seperti biasa saya nak kongsikan satu lagi ilmu emas yang sangat penting untuk ibu ayah. Boleh save video ini cepat untuk rujukan akan datang. Perkara ni saya belajar daripada guru emas saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Ramai orang lihat emas sebagai pelaburan. Sibuk tunggu harga turun, lepas tu jual bila harga naik. Tapi guru emas kami ajar lain. Beliau jadikan emas sebagai simpanan, bukan pelaburan. Kenapa? Sebab bila kita anggap emas sebagai pelaburan, kita akan fokus harga dan duit. Tapi bila kita anggap sebagai simpanan, kita akan fokus kumpul gram emas. Dan di situlah kekayaan mula terbina. Bukan dari buy low sell high, tapi dari konsisten simpan emas dalam jangka panjang. Sebab itu, ibu ayah kalau dah mula simpan emas, simpan sampai jadi kaya. Bukan simpan untuk jual-jual. Tahniah buat ibu ayah yang dah serius simpan emas untuk masa depan keluarga bersama dengan Public Gold. Untuk ibu ayah yang tengok video ni, nak mula juga simpan emas, tulis nak emas di ruangan komen untuk kami guide cara bermula walaupun dengan bajet yang kecil. Jom ibu ayah, tahun ni kita all out simpan emas untuk keluarga kita.